Selepas pertempuran hebat, Israel meraih kemenangan besar di bawah pimpinan Gideon, tetapi di sebalik kegembiraan, satu ujian yang lebih besar menanti. Adakah kejayaan duniawi ini akan menjadi batu sandungan atau peluang untuk mengangkat nama Tuhan yang sebenar? Mari kita dalami kisah ini. Dengan kejayaan yang gemilang, bangsa Israel mendekati Gideon, menawarkan kepadanya dan keturunannya takhta untuk memerintah mereka. Sebuah tawaran yang menggiurkan, menjanjikan kuasa dan kemuliaan. Namun, Gideon tahu hati manusia mudah terpedaya oleh kemegahan duniawi. Dia melihat jauh melangkaui tawaran itu. Dengan penuh hikmah, Gideon menjawab, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan anakku pun tidak akan memerintah kamu. Hanya Tuhan sahaja yang akan memerintah kamu." 23. Jawapan ini mengingatkan kita, kemenangan sejati bukan tentang kuasa manusia, tetapi tentang mengakui Tuhan sebagai Raja segala Raja. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Dia.